Wih, oh. Lek. Okay, assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel Fendi Fishing. Okay, hari ni aku akan memancing di kolam baharu di Kuala Sepetang, iaitu bakau di Sepetang, di bakau Sepetang. Dekat Perak. So aku bersama adikku Afiq dan ada member aku lagi seorang, Faiz. So setup aku pakai ada Tatula SW dengan rod Nikon Sakura. So jom bang. Okay, kita report dulu ada di sini kat kolam ni. Report dulu Okay, jom kita maybe main 3 jam kot. Target kita macam biasalah. Ikan sekap merah, kapu dan GP lah. So tak mau pasal lagi, stay tune, korang layan je video ni. Okay. Cepat anjing, cepat. Kena tu. Kena tengah lebih Afiq kena. Kena tengah Afiq. Relax Afiq. Sabar. Oh, layan tu. Kejap ambil tahu ayo. Sabar, slow. Relax, jalan. Dapat. Dapat. Cik. Weh. Kena borak tu. Okey geng. Strike yang pertama baru 5 minit tu lah. Adik aku berjaya naikkan ikan siakap sekitar 2 kilo ni tu. Adik tak umpah lah. Ni sama kata baju ni tak umpah. Berapa kilo? 2 kilo. Memang betul 2 kilo. 2 kilo lebih. 2 kilo 2 kilo 200. Tak. Nah, ambil gambar. Tiga, senyum sikit. Senyum. Okey. Benar lagi. Layan. Kena lagi. Layan. Wih, jangan pergi lompat bawah. Slow down. Rod ke bawah. Slow. Jangan paksa, layan je. Layan je bang. Jinak tadi biar. Jangan je pergi lompat. Slow sini. Terus sabar. Layan. Jangan pergi lompat. Layan. Naik. 2 ekor dah. Baru 5 minit. Esok mari lagi. Tak rugi hang mari dik. Habis ada tapau bang dah ni. Ni memang sabar. Dia rezeki dah ada. Dia naik. Kau ramai aku mancing edit juga. Lepak lah tu. Jatuh makan kat dia. Tak lagi jalan kan. Jangan terus buat macam tu. Buka sikit badan tu. Kau mana tak parah. Tengok. Aduh. Itu bukan umpan tu ya? Bukan umpan ni ya? Kadang-kadang nanti kan? Rezeki dia ni. Rezeki dia. Kita tengok. Ini sebenarnya kapal tarik ya. Jaga yang kedok tadi besok dia. Ayan je. Ni berapa? 2.5. 2.5 kilo. Dia naik 2.5 kilo Mati Mantap. Kata-kata sikit.
Tip main kolam apa? Tip main kolam. Main kolam. Apa ada tak payah main lah. Main injut-injut lah. Main injut ya. Kalau injut tak dapat kau biasa. Pandai yang cakap ah. Kat mana dapat? Kat mana tak dapat? Oh, dia makan kena dah. Oh, kena. Oh, kiri. Kiri. Wah. Pak, mana yang tarik itu? Kalau tarik itu memang dia tak tarik. Barat kita ajak kebun. Oi. Okey lah geng. So saat-saat akhir alhamdulillah dapat juga ikan jenahak kat aku seekor. Sekitar dalam 2 kilo lebih. Sekejap kita timbang. Sekitar betul 2 kilo lebih, 2 kilo 100. Alhamdulillah. So aku beli seko, aku dekat di bakar sepetang ni aku beli jenahak seko. Faiz boleh ikan cekak merah seko dan adik aku Afiq boleh cekak putih 2 ekor. 2 ekor saya besar agak 2 kilo lebih, 2 ekor tu. So nanti aku akan tunjuk total hasil semuanya. Kau stay tune, layan di video ni. Okey, layan ni. Okey geng, so sampai sini sajalah trik kita kali ni di kolam di bakau sepetang. Kolam di belakang ni di bakau sepetang Perak, kolam mancing air masing. So kami mancing hanya 3 jam. So total hasil aku dapat hanyalah ikan jenahak saiz anggaran, bukan anggaran, memang 2 kilo lah, 2 kilo 100. So Faiz dapat cekak merah sekitar 1 kilo lebih, nak dekat 2 kilo. Ni jenahak 2 kilo. Cekak semua 2 kilo lah. 2 ekor cekak ni bocil yang dapat. So kata-kata sikit. Ha? Kata-kata. Ampun main ni kalau tak mau kumpau. Main ni. So di kolam di bakau sepetang. Okey, korang layan je video ni.